Dan ni latest dekat Penang. Orang lain punya unit boleh dapat maksimum 3,500 purata lebih kurang 3,000. Kita punya unit disewakan pada harga 3,900. So ada orang tanya, kita renovate rumah pakai modal pada mana? Pakai duit cash out guys. Jenuh ni kita cakap ni. Beli property sufficient discount supaya you dapat cash out, supaya you boleh renovate unit you lawa-lawa macam ni. Tak perlu pakai duit you sendiri. Okay? Sebab tu very important to buy property ada what guys? Maximum discount. Supaya you boleh dapat maximum cash out. You dapat maximum cash out, you ada modal untuk buat unit you macam ni lawa-lawa. So yes, loan you akan jadi total net harga rumah termasuk dengan duit cash out you. So again, macam kes yang ini, dapat cash out 180,000, tiap-tiap bulan kena bayar kepada bank. Selepas dapat cash out 180,000 tu is roughly lebih kurang 3,400. So dia dapat sewa 3,900, dapat untung ke tak guys? Dapat untung. Sebab harga sewa lebih tinggi pada harga yang kita perlu bayar pada bank even lepas dah ambil cash out. So you have to remember guys, I nak you ingat betul-betul lah nombor ni. Every 100,000 cash out you dapat, you kena bayar bank bulan-bulan 400 je additional. Every 100,000 cash out yang you dapat ni, you kena bayar kat bank bulan-bulan cuma RM400 saja additional. Boleh tak buat personal loan 100,000, bayar bank bulan-bulan 400? So you buat personal loan, you kena bayar 1,200. You buat loan rumah, ambil cash out 1,000, you bayar 400 je setiap bulan. And kalau you pandai, you renovate macam ni, 400 tu orang lain tolong bayarkan. Bukan you yang bayar.